dan ahli astrologi. Mereka membawa satu prinsip: siapa menguasai ilmu binaan dan bintang, dia menguasai manusia. Ilmu ini menjadi asas kepada tamadun-tamadun besar, hingga akhirnya menjadi seni bina rahsia dalam kumpulan Freemason yang menyembunyikan simbol mereka di setiap batu, setiap piramid, setiap kota. Ketika dunia berubah, rahsia itu berpindah ke Eropah Utara. Di sana, muncul bangsa-bangsa Skandinavia, pembina batu dan kuil rahsia. Mereka menubuhkan Scottish Rite, cabang tertinggi dalam hierarki Freemason. Tokoh seperti William Wallace dan legenda Merlin digambarkan sebagai pahlawan, tetapi dalam catatan rahsia, mereka dikaitkan dengan ilmu kuno pembina batu. Mereka bukan sekadar membina bangunan, mereka membina struktur kuasa. Kuasa yang menentukan siapa memerintah dan siapa diperintah. Batu-batu Stonehenge bukan disusun secara rawak. Di bawahnya, ada susunan yang mengikut pergerakan matahari dan bintang. Ia seakan jam kosmik, seolah-olah mereka mahu menandingi ciptaan Tuhan dengan geometri manusia. Dari sinilah muncul istilah The Builder of the Temple, yang menjadi asas kepada Freemason, pembina kuil, pembina dunia, pembina sistem yang mengawal manusia.